Apapun, mai kita pakat teka. Siapa nak jadi pengerusi Perikatan Nasional mulai 2026 nanti? Saya tak tahulah. Hujung-hujung tahun ni, selalunya kita relax kan. Selalunya hujung-hujung tahun ni kita ramai orang cuti. Tapi kita terkejut macam bom. Pak satu-satu main. Pasal apa? Pasal gugurnya satu persatu daripada pimpinan daripada Perikatan Nasional ni. Bersatulah. Lepas seorang-seorang, mula-mula presiden dia. Lepas presiden, pasal setiausaha dilantik oleh presiden, setiausaha dia pula. Lepas tu pengurusi-pengurusi negeri. Tu dia seorang. Dan saya rasa akan ada lagi selepas ni. Ni nak tunjuk bahawa perbalahan tim lah ni. Nah, dalam tu ada dua tim. Jadi tim Muhyiddin ni, bila bos dia turun, dia akan turun sekali lah. Yang masih ada tim adalah sebelah Hamzah Zainuddin ni. Tim-tim dia sekarang saya rasa renyih lah, seronok lah kan. Dia bila Muhyiddin balik ni, dia duduk UK sekarang. Bila dia balik ni, dia kena buat mesyuarat. Nah, untuk lantik hak baru. Jadi lantik hak baru, kalau kita tengok ratio sekarang ni, ratio dalam jawatankuasa Perikatan Nasional Pusat ni, federal ni, hak yang bersatu ni lebih ramai daripada PAH. Nah, tetapi hak timbalan dia siapa? Timbalan dia setelah Muhyiddin letak jawatan, dia kena lantik lah hak baru. Nah, hak baru siapa dia timbalan dia? Sudah tentu Presiden PAH lah. Dan yang lagi dua adalah Datuk Dr. Dominic Lau. Itu dia. Dan lagi satu adalah Tuan Punitan. Jadi antara tiga tu lah. Kalau dia nak ikut hak tu lah, ataupun dia nak lantik hak baru. Tahun 2025 akhir, kita terkejut banyak pasal satu-satu gugur. Tahun 2026, kita tengok siapa pula nak jadi pengurusi Perikatan Nasional. Apapun, krisis ni akan menyebabkan pecah belah lagi dan ianya akan mempersembahkan kepada rakyat ketidakupayaan mereka dalam menguruskan negara, dalam menguruskan parti, dan kalau beri negara lagilah. Saya tak tahu pasal apa jadi macam tu. Apakah benar Hak Jasin duk sebut tu? Nah, Hak Jasin duk doa tu, apakah apabila kita mendoakan sesuatu kepada orang lain yang tidak baik, tetapi doa itu tidak benar pada orang lain, apakah dia patah balik pada kita? Apakah itu yang berlaku? Apapun, mai kita pakat teka. Siapa nak jadi pengerusi Perikatan Nasional mulai 2026 nanti? Nah, pakat teka. Terima kasih.